الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله سيد المرسلين الذي أرسله الله بين يدي الساعة وأدى الأمانة ونصر الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله ومن دعا بنفسه إلى يوم الدين. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. Kita panjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita berada di sini. Alhamdulillah ada bakat ada sama Allah yang telah pulang di sini dan kita akan melangkah ke tahun baru. Sekarang kan bulan ini nak bulan ini dua-dua dah mahu dan mahu cerah jadi tahun baru ni kita pun masuk tajuk baru lagi kan. Jangan saya ingatlah lepas tajuk baru dah. InsyaAllah kali ini kita bincang seperti yang dijanjikan dengan perundangan Islam, masih lagi dalam perundangan Islam tapi dalam bab jenayah, dalam bab undang-undang jenayah dalam Islam. Kita advance 2 tahun lepas kerana kita telah membincang kaedah-kaedah pembuktian dalam Islam atau sistem penghakiman Islam advance. Sekarang kita patah balik. Kalau advance kan apa tu? Kita balik bawah. Misalnya kita bermula dengan Islam yang syumul. Ini semua dah faham. Ini mukadimah dia. Kita dah masuk tahun baru ni, dah faham. Kalau tak faham lagi, kita berada dalam tahun baru ni, kita kena faham Islam dalam bentuk yang syumul. Macam mana yang apa yang di Arafah tu, berada di Arafah tu, kena ingat ayat yang terakhir berkaitan dengan ayat hukum yang mengatakan antaranya dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 Al-yawma akmaltu lakum. Al-yawm pada hari ini, pada Arafah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Antara lain bahagian daripada ayat 2 surah Al-Ma'idah, bahawa pada hari ini Allah sempurnakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah sempurnakan Islam dengan nikmat-nikmatnya. Islam sebagai agama yang lengkap. Manhajul hayat, dinul hayat, manhajul hayat, sistem kehidupan. Terus code of life, way of life. Itu sistem yang lengkap. Di sana digariskan beberapa peraturan ayat. Di sana ada ayat-ayat yang berupa nasihat, berupa hukum yang merangkumi semua kehidupan bermula daripada kita dilahirkan, belum kita dilahirkan lagi, tetapi taklif bermula dari kita hidup sehingga kita sampai ke yang lahat. Dalam Islam keadilan, banyak ayat-ayat kita dah bincang tentang ayat-ayat keadilan, dan hadis setiap Jumaat mengingatkan kita innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ulang balik setiap kali kedua belum akhirnya innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan dalam surah Maidah 90. Allah memerintah kita melakukan keadilan. Orang pun buka mata, maknanya keluar hadis. Tapi alhamdulillah akhir-akhirnya khutbah pun pendek lah. Saya pun suka khutbah sekarang ni dah pendek. Tapi ada imam dia tengok pendek, dia saja slow, lebih banyak. Kita dah betul, mana buat cantik lah, 15 minit cukup. Dia slow saja lah mana nak bagi setengah jam. Allah betul, hati ni pun terkebab. 15 minit cukup lah. Kalau saya pun pergi luar negara, di belah mazhab Hanafi lagi lah, 5 minit lah khutbah dia. Semua dia punya rukun je. Tapi dia ada bayan dulu. Bayan tu dia ingat kaki kan, boleh ulur kaki, boleh sembang, boleh apa, itu bayan. Tapi bila khutbah saya 5 minit keren. Tapi kita oleh kerana setengah jam kita straight, tidur senang. Jam macam bila kata innallaha ya'muru,
bahawa kewajipan Allah menyuruh kita melakukan menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kebaikan. Itu matlamat utama. Oleh kerana fitrah manusia ni, saya sebut lagi dulu. Manusia ni fitrah ni, fitrah. Bila Allah apa sistem itu selalu kan, sistem peradilan penting, sistem kehakiman Islam penting kerana secara nalurinya, kebetulan lalu saat ni ada pusat perubatan naluri. Secara naluri ada kan? Lalu tu nampak naluri tu ni kan? Secara naluri manusia